Hai semua, lihatlah pokok ciku Meksiko ini. Inilah variety yang menghasilkan buah yang banyak sepanjang tahun. Setiap buahnya besar dan bulat dengan kulit berwarna coklat berkilat. Tetapi rahsianya terletak pada rasanya. Apabila dipotong, ia berbau harum. Apabila dimakan, ia lembut dan licin, manis seperti madu. Variety ciku Meksiko terkenal kerana semakin lama ia ditanam, semakin manis dan berkualiti buahnya. Anak pokok di taman saya dipilih setinggi 50 hingga 70 cm, daunnya tebal dan berbola tanah yang kukuh. Apabila anda membawanya pulang untuk ditanam, ia akan berakar umbi dengan segera. Variety ini sangat mudah ditanam, sesuai untuk iklim panas dan lembap, tidak cerewet tentang tanah dan mempunyai sedikit perosak dan penyakit. Sesiapa yang menyukai buah-buahan yang manis secara semula jadi dan ingin mempunyai taman yang menuai secara berterusan sepanjang tahun, mesti order sekarang. Variety standard yang lazat ini hanya mempunyai kuantiti yang sangat sedikit. Apabila habis stok, anda perlu menunggu lama.